Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan topik yang bertajuk Analisis Isu dan Intervensi Pembangunan Organisasi Kajian Kes Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri Nur Halidah binti Muhammad Alil, Nurdianti binti Sulong, Nur Adila Syafiqah binti Mahadi, Syariza bin Harun dan Elvina Julius. Topik ini amat penting kerana pembangunan organisasi merupakan proses terancang bagi mempertingkat keberkesanan organisasi melalui perubahan yang menyeluruh. Pendedahan OD memberi tumpuan bukan sahaja kepada struktur dan sistem tetapi juga terhadap manusia, budaya dan nilai organisasi. KKM dipilih sebagai kajian kes kerana kementerian ini berperanan besar dalam memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia. Dalam dunia kesihatan moden yang pantas berubah, KKM menghadapi keperluan untuk memperkukuh struktur memodernkan sistem digital dan menambah baik pengurusan sumber manusia bagi menjamin kualiti perkhidmatan awam yang unggul. Kita pergi kepada pengenalan. Pembangunan organisasi didefinisikan sebagai satu proses jangka panjang yang berasaskan sains tingkah laku dan strategi perubahan menyeluruh untuk meningkatkan prestasi organisasi. Ia melibatkan perancangan teliti dalam aspek struktur, budaya, teknologi dan komunikasi dalaman. Dalam konteks KKM, ia amat penting untuk memastikan perkhidmatan kesihatan kekal efisien, responsif dan sejajar dengan cabaran semasa, seperti meningkatkan populasi, beban penyakit serta kemajuan teknologi digital. Kajian kami memberi tumpuan kepada 4 kategori isu utama dalam OD, iaitu isu strategi, isu teknostruktural, isu proses manusia dan isu pengurusan sumber manusia. Setiap isu ini akan dihuraikan bersama intervensi yang dicadangkan bagi menambah baik prestasi organisasi. Latar belakang Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan salah satu kementerian terbesar dalam kerajaan persekutuan dan memainkan peranan penting dalam melaksanakan dasar kesihatan negara. Visi KKM ialah ke arah wawasan kesihatan untuk semua yang menekankan keadilan dalam akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. KKM menguruskan pelbagai agensi termasuk hospital, klinik kesihatan, institut pelatihan serta Jabatan Kesihatan Negeri dengan jumlah tenaga kerja melebihi 200,000 orang. Pengurusan organisasi yang cekap dan tersusun amat penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkesan. Kini, KKM sedang melaksanakan pelan transformasi digital kesihatan 2023 hingga 2027 untuk memperkukuh sistem e-kesihatan nasional dan memastikan kesamarataan dalam akses perkhidmatan antara bandar dan luar bandar. Seterusnya kita ke metodologi analisis. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang memfokuskan kepada 4 aspek utama OD iaitu strategi, teknostruktural, proses manusia dan pengurusan sumber manusia. Pendekatan ini membolehkan isu-isu organisasi dinilai secara menyeluruh daripada pelbagai dimensi. Analisis dijalankan dengan meneliti laporan strategi, plan tindakan KKM serta dokumen rasmi kerajaan. Melalui pendekatan ini, kami dapat mengenal pasti punca masalah, kesannya terhadap operasi dan seterusnya mencadangkan intervensi yang realistik dan berimpak tinggi. Saya akan terangkan isu strategi transformasi digital. Isu strategi utama KKM ialah pelaksanaan transformasi digital yang masih tidak menyeluruh di seluruh organisasi. Walaupun pelbagai sistem seperti MySejahtera, e-hospital dan Hermes telah diperkenalkan, integrasi antara sistem ini masih lemah dan menyebabkan data kesihatan terasing antara jabatan. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan infrastruktur ICT antara bandar dan luar bandar. Klinik di kawasan pedalaman masih menghadapi masalah capaian internet dan kekurangan peralatan digital. Kekurangan latihan juga menyebabkan staf tidak bersedia sepenuhnya untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baharu. Masalah ini menyebabkan jurang digital dan ketidakseimbangan dalam keberkesanan
penyampaian perkhidmatan kesihatan awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarizal, termometrik 290254. Kali ini saya akan membentangkan berkenaan dengan intervensi strategik. Untuk mengatasi cabaran ini, KKM perlu melaksanakan plan transformasi digital kesihatan secara menyeluruh dengan pendekatan whole of government. Ini memerlukan kolaborasi strategik bersama agensi seperti Mampu dan MDEC bagi memastikan sistem e-kesihatan nasional diintegrasikan sepenuhnya. Latihan digital pula diwajibkan kepada semua peringkat kaki tangan bagi meningkatkan literasi digital dan mengubah minda kerja tradisional kepada digital first mindset. Penubuhan unit pemantauan digital dicadangkan untuk memantau kemajuan pelaksanaan dan memastikan pelarasan data serta keselamatan cyber di seluruh peringkat kementerian. Isu teknostruktural. Isu teknostruktural dalam KKM merujuk kepada struktur organisasi yang masih berasaskan hierarki tradisional dan terlalu berlapis. Keadaan ini menyebabkan komunikasi antara bahagian menjadi perlahan dan proses membuat keputusan sering tertangguh. Pertindihan fungsi antara jabatan juga menyebabkan kekeliruan dalam tanggungjawab serta penurunan produktiviti. Struktur yang rigid ini tidak sesuai dalam era digital yang memerlukan kelincahan dan adaptasi pantas terhadap perubahan. Intervensi teknostruktural. Cadangan utama ialah melaksanakan penstrukturan semula organisasi melalui model matriks digital. Struktur ini membolehkan komunikasi rentas jawatan dan kolaborasi lebih menjadi fleksibel. Selain itu, pelaksanaan sistem komunikasi dalaman seperti KKM Connect dapat memudahkan perkongsian maklumat antara bahagian. Fungsi unit ICT di setiap negeri juga perlu diperkukuh agar mampu menyokong pelaksanaan teknologi baru secara seragam di seluruh negara. Dengan struktur baru ini, organisasi menjadi lebih tangkas dan responsif terhadap cabaran kesihatan awam. Isu proses manusia. KKM juga menghadapi cabaran dalam aspek proses manusia, terutamanya dalam komunikasi dalaman dan kolaborasi antara jabatan. Terdapat budaya silo yang kuat di mana setiap bahagian bekerja secara terasing tanpa perkongsian maklumat yang efektif. Hal ini menjejaskan keberkesanan penyampaian maklumat dan boleh menyebabkan kekeliruan dalam pelaksanaan dasar serta program kesihatan. Kekurangan komunikasi dua hala antara pengurusan atasan dan staf bawahan turut mengurangkan motivasi serta lebih rasa keterlibatan dalam membuat keputusan organisasi. Okey, seterusnya ialah intervensi proses manusia. Bagi memperkukuhkan proses manusia, KKM disaran memperkenalkan pelan komunikasi strategik KKM yang berfungsi sebagai panduan komunikasi rasmi antara jabatan dan peringkat hierarki. Platform digital KKM Connect boleh digunakan sebagai medium utama untuk kolaborasi, perbincangan dan perkongsian maklumat. Selain itu, program seperti tim, sinergi dan leadership lab dan bengkel kolaborasi berkala boleh dijalankan bagi meningkatkan kepercayaan dan semangat kerja berpasukan dalam kalangan kaki tangan. Okey, yang seterusnya adalah isu pengurusan sumber manusia. Dalam aspek sumber manusia, KKM berdepan dengan tekanan kerja yang tinggi dan keletihan pasca pandemik. Kekurangan staf dalam beberapa sektor kritikal seperti perubatan dan kejururawatan menambahkan beban kerja kepada pegawai sedia ada. Tahap motivasi dan kepuasan kerja menurun akibat kekurangan ganjaran dan peluang kenaikan pangkat yang terhad. Situasi ini meningkatkan kadar pusingan ganti staf dan boleh menjejaskan kontinuiti perkhidmatan kesihatan awam. Seterusnya ialah intervensi pengurusan sumber manusia. Dicadangkan agar KKM melaksanakan program kesejahteraan kaki tangan. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan melalui program kesihatan mental, aktiviti fizikal serta jadual kerja yang fleksibel. KKM juga boleh memperkenalkan laluan kerja berasaskan kompetensi bagi memberi peluang kenaikan pangkat berdasarkan prestasi dan kemahiran sebenar. Selain itu, pemberian insentif prestasi dan pengiktirafan dalaman seperti KKM Excellence Award mampu meningkatkan semangat dan motivasi staf untuk terus berkhidmat dengan cemerlang.
Seterusnya kita akan beralih kepada kaedah atasi halangan atau penambahbaikan. Antara langkah penambahbaikan yang dicadangkan ialah menubuhkan Change Management Unit di bawah bahagian pengurusan KKM. Unit ini berperanan menyelaras aktiviti kesedaran perubahan dan latihan kesiapsiagaan digital. Kerjasama awam swasta juga boleh diwujudkan bagi membiayai pelaksanaan teknologi baharu dan latihan staf. Pemantauan prestasi melalui laporan suku tahunan perlu dilaksanakan bagi memastikan kemajuan transformasi dapat diukur secara berterusan. Seterusnya ialah pelan pelaksanaan, timeline. Dekat sini kita dapat melihat beberapa pelan pelaksanaan. Pelan pelaksanaan intervensi OD di KKM dirancang secara berfasah seperti berikutlah. 0 hingga 3 bulan iaitu audit struktur dan sistem ITC sedia ada. Seterusnya 4 bulan sehingga 6 bulan pelaksanaan latihan digital dan komunikasi dalaman. Yang ketiga, kita boleh lihat 7 sehingga 12 bulan pelancaran KKM Connect dan program Wellness Work. Seterusnya, tahun kedua, penilaian impak dan laporan keberkesanan. Perancangan ini memastikan pelaksanaan lebih tersusun dan setiap fasa dapat dipantau dengan jelas. Seterusnya adalah penilaian keberkesanan. Di sini kita dapat melihat 4 penilaian keberkesanan. Yang pertama, kadar penggunaan sistem kesihatan dan aplikasi MySejahtera. Yang kedua, tahap kepuasan kaki tangan berdasarkan survei dalaman. Yang ketiga, pengurangan masa memprosesan kerja. Yang keempat, peningkatan skor komunikasi, dalaman dan kerjasama rentas jabatan. Penilaian keberkesanan dilakukan menggunakan key performance matrix seperti kadar productivity staff, masa tindak balas terhadap aduan awam dan tahap kepuasan pelanggan. Selain itu, KKM boleh menggunakan kaedah balance scorecard untuk menilai pencapaian dari aspek kewangan, pelanggan, proses dalaman dan pembelajaran organisasi. Assalamualaikum, nama saya Nur Adlina Syafiqah binti Mahdi, nombor metrik 290218. Seterusnya, kesan jangka panjang dan manfaat. Jika pelan intervensi OD dilaksanakan dengan berkesan, ia akan memberi kesan positif jangka panjang kepada organisasi. Antaranya termasuk peningkatan kecekapan operasi, budaya inovasi yang kukuh serta perkhidmatan kesihatan awam yang lebih responsif. KKM juga akan menjadi model organisasi kerajaan yang cemerlang dalam mengurus transformasi digital dan sumber manusia. Seterusnya, risiko dan pengurusan risiko. Walaupun manfaatnya besar, pelaksanaan OD turut berdepan risiko seperti kelewatan pelaksanaan ancaman keselamatan cyber dan rintangan perubahan daripada staf. Langkah mitigasi yang disarankan ialah pelaksanaan audit keselamatan data tahunan, pelan kontingensi sistem serta komunikasi dalaman berterusan. Penubuhan jawatankuasa pemantauan risiko digital juga penting bagi memastikan pematuhan kepada piawaian keselamatan. Seterusnya, cadangan tindakan segera dalam masa tempoh 3 hingga 6 bulan. Sebagai langkah awal, KKM disaran untuk segera yang pertama melaksanakan audit digital dan struktur organisasi, yang kedua menubuhkan unit pengurusan perubahan, yang ketiga mengadakan bingkil kesedaran digital untuk semua jabatan dan memulakan projek perintis KKM Connect di 3 negeri utama. Langkah segera ini akan mewujudkan momentum positif bagi pelaksanaan transformasi organisasi secara menyeluruh. Sebagai kesimpulan, pembangunan organisasi dalam KKM perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu. Intervensi yang dirancang sama ada dari aspek strategik, teknostruktural, proses manusia atau sumber manusia mestilah dilaksanakan secara konsisten dengan sokongan kepimpinan yang kukuh. Pendekatan OD ini diyakini mampu menjadikan KKM sebagai organisasi kesihatan awam yang lebih inovatif, berdaya saing dan berfokus kepada kesejahteraan rakyat. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian semua.